Putera Mahkota Arab Saudi MBS Muhammad bin Salman akan melawat Washington besok 18 hari bulan. Yang selama ni sebelum ini MBS dianggapkan seorang pemimpin yang tidak disenangi, yang tidak mahu didekati oleh pemimpin lain. Tapi dasar Trump kali ini agak berubah. Apa yang Trump nak daripada MBS sebenarnya? Ya, mungkin dari segi dasar perniagaan, ekonominya banyak yang akan dibuat oleh MBS. Begitu juga dengan perjanjian pertahanan, beli jet tu, beli jet ini, itu adalah salah satunya. Dan begitu juga Trump umpamanya mahukan sesuatu mengenai isu Iran, Lebanon dan juga Palestin daripada MBS. Tapi yang ialah mengenai dengan perjanjian Ibrahim tahun 2020 yang dimaktubkan oleh Trump. Arab Saudi masih belum lagi dikatakan mahu menyertainya. Dan Trump mungkin cuba memujuk MBS. Tengok apa yang saya lakukan di Gaza. UAE dah masuk, Bahrain dah masuk. Jadi Riyadh, bila lagi kalaulah Arab Saudi dikatakan menormalisasikan hubungan mereka dengan Israel melalui perjanjian Ibrahim Accord ini, perjanjian Ibrahim, ini adalah kerjaan terbesar Trump membantu rakannya Israel.